Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ini kita akan pergi berbuka puasa mengikut daripada poll yang aku buat di Instagram. Alright, kenapa aku cakap berdasarkan poll yang aku buat dekat Instagram? So, aku ada buat poll pagi tadi, which is aku akan bagi tahu dekat aku punya viewer yang aku akan berbuka puasa dekat area sini sebenarnya. Dan aku tanya diorang sama ada nak pergi bazar ke nak pergi restoran. So jawapan dia adalah aku akan pergi restoran lah sebab berdasarkan poll. And then lepas kita selesai buat bazar, nak pergi restoran ke ataupun nak pergi bazar, aku buat poll yang seterusnya adalah nak makan Korean food ke ataupun nak makan Thai food. So, kesudahan daripada poll tersebut adalah aku akan makan di kedai Korea. Jadi sebelum nak pergi kedai Korea, sekarang ni aku bawa balik kerja 5.30. Aku nak pergi bazar kejap, beli kuih-kuih ataupun beli air ke apa ke. And then lepas tu kita akan pergi ke kedai Korea tersebut. Okay, let's go pergi bazar. Let's jom. Si korang macam wondering kan, Kenapa ni? Kenapa kau ibu nak buat konten berbuka ni? okay. Salah satu sebab dia adalah hari ni hari gaji. So aku ada duit lah untuk spend lebih sikit kan. Yang kedua adalah aku memang nak start balik aku punya YouTube ni. Dan aku tak tahu nak start dengan apa. Dan kawan aku cakap, Aziz, kau buat je dulu. Okay, kau buat je. Bila kau buat, mesti kau akan so dapat kau punya flow, dapat kau punya rentak. So that's why kita akan buat kali ni. Okay, so kenapa aku jalan kaki? Sebab memang aku tak ada transport kat KL ni. So every single day is either public transport ataupun naik Grab. So luckily bazar tu dekat je dengan office aku. So bazar tu ada dekat depan. Dia dekat depan sana. So dia kalau shaky sikit sebab handphone ni handphone yang tak berapa nak mahal Tapi kita cuba, kita rekod je. Okay, selamat menyeberang. Memang ini hari-hari biasa guys kalau masa bulan puasa. Not even bulan puasa pun memang traffic dekat sini memang selalu macam. So apa aku nak beli nanti kita akan makan berat dekat kedai Korea tu. So aku nak beli apa? Beli kuih ke? Ataupun maybe aku beli makanan untuk aku mori nanti juga. Malas aku nak keluar nak beli Grab apa semua. Dulu aku beli siap-siap kat sini. Tapi masalahnya kalau aku beli awal, dia masalah. Kalau makanan tu yang aku beli tu dia dah masak awal. So kalau dia dah masak awal, ada possibility untuk makanan tu basi tau. Sebab ini bukan kali pertama aku beli. Ada one time tu aku beli nasi minyak lauk daging. Aku dah buka ringan-ringan. Aku biar dulu makanan tu tau. Tapi aku letak tepi. Lepas tu dalam pukul 9 lebih tu aku nak makan tau. Nak makan tu tiba tak tahu dah basi weh. Dengan nasi dengan lauk daging tu semua sekali dah basi. So itu yang aku takut kalau aku nak beli makanan-makanan macam tu. I think kita beli kuih-kuih je lah kot. Kuih-kuih yang tak senang basi. Alright, kita dah sampai ke bazar. So ni jalan turun dia. So depan-depan ni je dah ada roti john. Roti john ni beratur tau. Hari tu aku beli. Not bad lah, sedap juga. Harga dia make sense lah untuk aku. Harga dia dalam RM14 untuk roti john special daging. Okay, jom kita tengok. Kita tengok apa ada kat bazar Ramadan ni. Jom. Okay, ni memang ramai orang. Ni yoga guys. Yang tahu tu tahulah what you say good ni apa. Ada roti john, ada tepung belita, ada apa ni, nasi ayam kunyit. Tu gepuk Malaya. Air gepuk guys. Banyak ocean sini. Strawberry fresh. Taiping, air balang. Aku demam dengan air balang-balang ni. Aku tak boleh dengar bunyi dia punya gedug-gedug. Tak boleh. Kita dah dapat kita punya gula melaka dengan kuih bakar. Kuih bakar. Pandan bakar. Pandan bakar. Apa lagi yang saya cari guys? Air tu. Nanti kena ada air juga. RM1. Air tu. Air lah kot cari air. Alright, kita dah dapatkan air. Ada 2 jenis air. Dengan suspek macam-macam walaupun aku minta cawan.
Ia memudahkan aku untuk masuk ke restoran nanti. Okay, nanti mestilah aku nak minum dalam restoran kan. So kena adalah proper tempat. Kena ada cawan. Macam lah. Okay, sekarang ni kita akan pergi patah balik ke tempat office sebab yang makan tu dah dekat tempat office. Dan sekarang baru pukul 5.55. So, untuk kita spend time masa sebab masih awal lagi, ada lagi sejam setengah untuk berbuka puasa. Kita akan lepak tempat, kita akan bercerita tentang pengalaman aku berpuasa sebagai seorang perantau. Okay, let's go. Alright guys, kita dah sampai dekat tempat yang kita nak rehat, which is sekarang ni aku dekat dalam food court Aeon. Kita akan chill-chill kat sini sampai dalam setengah macam tu. Lepas tu baru kita akan pergi ke kedai Korea tu. Sebab kedai Korea tu kat atas je. Okay, so aku nak cerita pasal macam mana aku kat perantauan ni makan ataupun berpuasa lah kan. So basically aku dah dekat perantauan ni dah dekat 3 tahun. Tapi ini baru tahun kedua aku berpuasa di berjauhan daripada family. So di tahun yang pertama at least aku masa tu ada roommate tau. So tak adalah kesunyian sangat kan. But untuk tahun ni memang aku seorang-seorang je dekat rumah. Dan buka puasa pun sendiri, sahur pun sendiri, semua bendanya sendirilah. Seorang-seorang. Dan apa yang aku boleh share, memang aku rasa macam yalah kan, orang lain ada buka dengan family, ada buka dengan kawan-kawan kan. Aku ada je kawan-kawan dekat sini, tapi yalah sebab aku tak ada transport kan, so agak menyusahkan diorang jugalah untuk diorang pick up aku apa semua kan. So I choose not to do that. So memang mostly untuk tahun ni setakat ni aku masih lagi berbuka puasa seorang-seorang dekat rumah. Order Shopee food, order Grab food. Dan nak kata experience tu sangat-sangat lonely, tak adalah lonely pun. Sebab aku ada member-member Discord tau. So member-member Discord aku ni lah menemani malam-malam aku di saat aku seorang-seorang main game sama-sama apa semua. Di perantauan ni memang kau kena belajar untuk hidup bersendirian, berdikari. Macam tu lah. Tapi aku memang ada je plan nak balik Ipoh, which is my hometown is in Ipoh. And insyaAllah maybe minggu depan aku akan balik Ipoh. Sebab itulah guys, sebab bila tak ada transport ni, aku kena naik public transport. So nak naik public transport ni kau kena plan tau. Lagi-lagi kalau kau nak naik train. Naik train ni memang kalau kau beli nak dekat tarikh tu memang akan habis tiket tau. Dan kalau naik bas pun, actually bas jarang lah habis tiket. Tapi naik bas kau faham lah kan, tanpa jam. Lagi-lagi kalau hari Jumaat, kau balik hari Jumaat, kau naik bas nak terpur jam, memang lambat lah aku nak sampai Ipoh kan. Contohlah aku naik bas dalam pukul 8 daripada terminal bandar Tasik Selatan. Aku naik daripada situ pukul 8, maybe kalau jam sampai Ipoh dalam pukul berapa, 12, 11.30 macam tu kalau jam. Kalau tak jam okey lah, sampai awal dalam 10.30 tu 11 kan. So macam tu lah kalau rutin untuk orang-orang yang merantau ni. Lagi-lagi orang yang merantau tu tak ada kenderaan sendiri, lagi jenuh. Memang berharapkan public transport semata-mata. Aku sekarang ni aku dah jarang sangat naik train. Sebabkan beberapa isu untuk train kebelakangan ni, aku dah macam fed up tau. So aku naik Grab. So naik Grab ni fare dia memang tak relax bro. Memang tak relax. So option aku adalah sama ada kalau kebetulan masa tu aku ada duit, aku balik. But kalau tak ada duit, aku akan stay macam ni lah. Tapi ni cerita bukan tak ada duit, just nak buat content untuk korang kan. So kalau macam aku macam tak ada cukup duit untuk balik kan, nak bayar harga fare yang terlalu tinggi, tak boleh. So aku akan stay sampai dah pukul 8 lebih macam tu, barulah aku balik. Nak tunggu fare turun lah. Okay? Tapi untuk situasi aku sekarang ni adalah aku nak menunggu untuk berbuka puasa. Okay, sekarang ni pun baru pukul 6.10 minit. Oh ya, aku rasa aku ceritalah kat korang macam mana aku boleh survive duduk dekat sini naik Grab hari-hari. Sebabkan aku alhamdulillah ada side income. So bila kita buat side income ni, dia boleh cover apa yang patut lah untuk aku kan. So tak ada masalah. Adalah kadang-kadang ada ups and downs kan. Kadang-kadang ada je job tak masuk. Kalau job tak masuk tu redha je lah kan. Kita cuba sebaik mungkin. Sebab ada that one time job tak masuk lama. So aku memang tinggal CP-CP je. Aku terpaksa lah naik train. Aku naik train, balik pergi aku naik train ke? Pergi aku tak naik train, balik je aku naik train. Sebab kalau pergi tu, kalau aku bangun awal pagi, fare tak tinggi. Tapi kalau balik tu memang no option lah. Sebab aku balik pun pukul 5. Kalau bulan Ramadan ni pun balik 4.30 pun sama juga fare dia. So yalah,
Alhamdulillah lah ada side income yang kita buat. Dan I'm really encouraging sesiapa sahaja yang bekerja di KL, yang baru bekerja di KL, jangan stick dengan satu payout saja. Okay, jangan stay dengan korang punya kerja hakiki saja. Might be cukup, might be tak cukup, but it's always better to have side income. Okay, tak kisahlah korang nak buat affiliate ke, korang nak buat review ke, nak buat data entry ke, segala kerja yang korang boleh buat sebagai side income, tolonglah buat. Lagi-lagi orang yang bekerja di KL ni. Okay, sebab di KL ni kos sara hidup dia tak sama macam Ipoh. Aku bandingkan dengan negeri aku sendiri lah, negeri kelahiran aku. Dia tak sama macam Ipoh. Macam kat Ipoh, kau 2000 lebih pun kau dah boleh survive dah. Kau makan seharian RM10 pun RM15 lah. Kalau kat KL ni RM15 sehari nak makan tak cukup kan. Unless kalau kau ikat perut lah. Kau betul-betul ikat perut, masak kat rumah kan. Maybe you can survive. But I'm always encouraging untuk orang ada side income. So, sekarang ni kita tengah bergerak ke kedai Korea tersebut. Dan aku rasa maybe orang tahu, maybe orang tak tahu nama kedai ni. So, let's go. Alright, so kita dah sampai dekat kedai Korea ni. Aku tak ada mic tau, so aku tak tahu cakap macam ni. Dan apa sedap ni. Tak tahu nama apa. Tapi kalau mimpi aku order benda yang biasa aku makan. Mimpi spicy grilled chicken barbecue. So aku akan order tu. Dia orang menu tu. Alright, makanan kita dah sampai, geng. So inilah dia makanan kita untuk hari ini. Nama buku puasa kita ni ayam spicy barbecue. Yang tu prawn toast. Ada kimchi. Aku lupa ni apa. Maksudnya kimchi juga, tapi ni kimchi pun. So tu macam bawang juga. So sini ada. Oh, panas. Dan ni nasi. Tada. Alright guys, kita dah selesai pun makan buka puasa. Sekarang ni dah pukul 8. Jadi aku pun nak kena pergi solat maghrib. Lepas tu balik rumah lah. Okay, and aku usually tarawih memang tarawih kat rumah. Anyway, thank you kepada semua yang dah tengok konten ni daripada awal sampai akhir. Thank you so much. Jangan dah like, dah share, dah komen apa semua. Jangan lupa tu subscribe juga. Okay, insyaAllah akan ada lagi konten-konten yang lebih menarik akan datang. Doakan. Apa tak ada suara ni? Okay, so tadi air dah habis. Tinggal air ni je. Saya akan minum jalan lagi. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.